lagu mana perempuan hak pasal janguk makeup banyak, lepas tu dia ambil esmaya lalu dia tak basuh muka. Perempuan hak makeup tu, makeup janguk dia saja tu tengah je. Berapa kali pelah? Berapa tebal tu? Banyak benar tu. Maka dia pakai dia ambil esmaya gitu ya lalu. Maka boleh ke tak dia pergi semaya lalu? Boleh semaya semula. Tak sah. Wajib dia kena buat dulu. Kena proses muka dia berlaku gapo siap wear bagi kerang samang dia. Kadang-kadang kerang samang itulah orang panggil perkara yang menegah air sapa di kulit. Bila air tak sapa di kulit, maka tak sah ambil semaya di muka dia tu. Bila air semaya tak sah pergi semaya, maka semaya tu pun tak sah juga. Sebab itulah bagi orang hak nikah. Bagi orang yang menikah kahwin ke, perempuan yang menikah tu, hari itulah hari hak dia sangat-sangat hebat kali muka dia. Tapi kalau betul dia kena hari hak dia uzur, tak apalah. Kalau dia uzur ke, dia main uzur, menikah jamu buat majengeng gapo, pagi sampai gelak muka dia lagu tu tak apa. Dia tak boleh maya. Kalau maya jangan saja sudah pukul 10 dah. Duk 2-3 jam habis zuhur. Saya weh. Habis apa pergi buka upah yang make up tu. Pone tak pone make up muka. Pone pemasak dia juga ni.